Alright, so kita nak try motor NVX V3 ataupun ini NVX SP lah, yang mana dia ada button shift ni. So kita akan try tutup bukit. So dia ada dua mode so yang aku pakai ni adalah mode S, satu lagi mode Town. So dia ada dua lah, S dengan T. Downshift. Wow, memang terasa lah. Masa pulas pun kau still boleh rasa dia punya shifter tu, di mana dia punya RPM dia akan naik. Bila RPM dia naik tu, so respon untuk motor ni dia lebih terasa. So CVT tu dia terus naik je. Tapi untuk yang sistem shift ni, korang kena bawa kelajuan tu kena lebih daripada 18 km sejam, baru dia akan ada function. Jadi tengah break, dia ada 3 level lah. Yang 3 tu dia paling jerking lah. Bila pulas dia tuan-tuan balik, dia akan hilang lah bila dah laju tu. Ni tu bukit, so tengok RPM dia akan naik tinggi. Masa pulas tu, kalau tekan shifter tu sampai ke level 3, dia akan naik lagi tinggi RPM. Ni aku break level 1, level 2, level 3. So dia akan ada feel macam engine braking lah. Bila pulas pula, so RPM dia akan naik bila aku tekan 1, 2, 3. Dan bila korang off throttle ataupun korang slow, dia akan automatic mati. So dia punya best dia, bila dekat corner tu, sebelum nak masuk corner, korang brake, lepas tu tekan shifter ni, dia macam korang downshift gear. Ini kira antara teknologi jugalah untuk sistem CVT. Selalunya CVT biasa dia akan pakai roller dekat pulley tu, tapi yang ni dia mechanical dia lain sikit. Bila korang pulas tu pun memang terasa dia macam ada gear. Macam ni, so bukit korang boleh pakai dekat mode 3. So dia rasa jerking sikit. Dia nak brake, cumanya kedudukan shifter ni dengan horn agak rapat. So kadang-kadang tersilap. Kau nak tekan shifter tapi dia tekan horn.